Di tengah kesibukan kota Johor Bahru, berdiri sebuah makam lama di tepi jalan. Ramai yang lalu lalang, tetapi tak ramai yang tahu. Ada yang mendakwa makam ini milik seorang sultan. Assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin. Assalamualaikum ya ahlan kubur. Beberapa pihak menyebut ini adalah makam seorang sultan yang diberi nama Sultan Mahmud Muzaffar Shah, seorang raja dari kerajaan Johor Riau atau Riau Lingga. Ada yang mengatakan mereka menerima petunjuk gaib. Ada juga yang percaya dari cerita-cerita lisan orang tua-tua dahulu mengenai makam ini. Dikatakan catatan lisan, makam ini adalah milik almarhum baginda Sultan Mahmud Muzaffar Shah yang dimakamkan di sini. Namun kesarihan dan juga bukti-bukti sejarah tiada dalam catatan. Ini makam satunya. Makam ni pun nampak saiz panjang sikit, besar. Mereka kat sana ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 lagi makam, 6, 7. So makam di sekitar kompleks makam ni ada 7 dan 3 di dalam menjadikan dia 10. Yang pasti, Sultan Mahmud Muzaffar Shah ialah pemerintah Kesultanan Riau Lingga pada pertengahan abad ke-19. Baginda ditabalkan pada tahun 1834 dan digulingkan oleh Belanda pada tahun 1857 dan wafat di Pahang pada tahun 1864. Ataupun dia wakafkan lah, siapa yang nak solat ke apa tu, apapun kita sedekahkan bacaan Al-Fatihah. Semoga roh-roh arwah yang berada di sekitar ini semoga ditempatkan di kalangan orang-orang yang beriman. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Di dalam rekod rasmi dan sumber sejarah, makam baginda terletak di kampung marhum Pekan Pahang, disemadikan bersama kerabat diraja yang lain. Itulah yang tercatat di dalam arsip dan manuskrip. Namun begitu, makam ini tetap menjadi tanda tanya. Tiada batu nisan rasmi, tiada catatan jelas, hanya kepercayaan setempat dan rasa ingin tahu yang tak pernah padam. Alhamdulillah, ziarah saya di makam yang dikatakan milik baginda Sultan Mahmud Muzaffar Shah ini, sebenarnya tuan-tuan, saya dapat bauan wangi yang masa saya datang tadi tiada bau ni. Wangi seperti bau bunga di sekitar ni. Lebih-lebih lagi makam yang ini terlalu wangi sangat. Bau dia sampai ke sini. Bila saya sebut, wangi dia naik. Alhamdulillah. Adakah ini benar makam seorang sultan? Atau sekadar tinggalan sejarah yang tertinggal dari lipatan waktu? Kami serahkan kepada anda dan para ahli sejarah untuk menilai dan menjawab. Assalamualaikum ya ahlan kubur. Hamba pulang dulu ya. Jadi, apa pendapat kalian tentang makam ini? Kalau anda tahu, sila komen, share, like dan follow untuk video seterusnya. Assalamualaikum.